Okey, kita nak buka ni class show untuk zone testing 8G. First kena buka ni dulu lah. Buka dia punya slip ni. Okey, jaga jangan sampai dia melayang. Okey, satu. Dua. Tiga. Ibu tengok otak dan tak lampu. Dia main buat ibu. Empat. Tahu? Lima. Okey, buka 5 ni. Aku dah boleh buka plate ni lah. Ini senang je. Aku kiau macam ni je. Okey. Dah. Okey, settle. Tak dulu. Okey, untuk buka ni kita tak boleh guna cara seperti kita buat pada ES lah. Kita punya Piaggio sebab dia tak boleh nak kepit sebab dia 5. Dia 5 jadi dia angle dia tak sama. Dia tak nak masuk ni pun susah lah. Dia tak boleh. Okey, jadi cara yang aku pakai adalah okey, aku akan keluarkan semua ni sekali. Okey, kita masuk bawah ni. Kita akan congkel lah. Congkel bahagian besi ni. Okey, nampak? Dia dah naik. Kalau tak boleh kau ketuk sikit lah bahagian ni. Ketuk bahagian kasut dia. Ketuk bahagian ni. Okey, ni pun sama juga. Ketuk bahagian ni ataupun kau congkel bahagian ni. Nampak? Dia naik. Dia pun sama. Okey, dia naik. Dia pun sama. Dia akan naik. Dia pun sama. Okey, kita jack sikit lah sampai dia naik. Okey, dia naik. Okey. Okey, bila dah naik macam ni, kau bolehlah ketuk tap slow-slow sampai dia tercabut. Macam ni. Okey. Sekata masuk balik. Dah start keluar. Okay, start keluar. Okay. Okay, nampak dah keluar. Okay. Settle. Dah keluar. Okay. Untuk bahagian getah ni kau pastikan ni ada kat sini lah. Nanti nak pasang balik pun kena pastikan getah ni dipasang kat sini. Okay, settle. Barulah kita boleh cabut lah spring ni. Kita nak cabut dia macam ni je. Cabut. Okay. Settle. Ini pun sama. Okay, saya ingatkan dia. Okay, settle. Ini pula bawa dia ke tepi macam ni. Boleh cabut. Okay. Ini pun sama. Okay, kita cabut yang ni. Okay, settle. Cara buka lah. Lepas tu spring pula korang pastikan spring dia ada panjang pendek. Okay, bahagian yang panjang menghadap ke bahagian ni lah. Menghadap ke bahagian kasut. Ni bahagian panjang macam tu. Okay, settle cara buka. Okay, untuk langkah memasang balik, okay, korang pasang siap-siap spring. Macam ni dah masuk semua. Pastikan getah belakang ni dah masuk siap-siap lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kemudian masukkan balik lah. Pastikan spring tu tak tercabut lah. Okay, kita tengok. Okay, masukkan setiap ni masuk dia punya ni lah.
Okey, masuk sini. Ni masuk sini. Ni masuk sini. Okey. Yang ni masuk sini. Kena tarik-tarik sikit lah sampai dia masuk. Okey, betul. Okey, ni dah masuk. Okey, ni dah masuk. Okey, ni pun dah masuk. Okey, ni dah masuk. Ni pun dah masuk. Ni dah masuk. Ni dah masuk. Okey, jangan terus tekan sebab yang dia punya ni akan terkepit lah. Yang ni korang kena adjust pula. Okey, pakai screwdriver masuk celah ni dan korang kena main-main ni. Okey, nampak celah dia tu. Korang kena main-main sampai dia punya shaft tu masuk dekat lubang getah tu. Main sambil tekan lah. Sambil tekan ni dan korang main-main macam tu. Okey. Okey, yang ni pun sama. Nampak ni. Ni shaft ni nak masuk lubang getah tu. Okay, kita masuk sini. Okay. Kita masuk dan main-main lah sampai dia punya shaft tu masuk kat lubang getah. Okey. Main belah ni pula. Okey, main-main sampai dia masuklah lubang dia. Okey, awak ni sebagai dia terangkat macam tu. Okey, ni dah masuk separuh. Okey, belah ni tak masuk lagi. Tu kita kena main-main tu. Okey. Main. Okey, dia start masuk nampak. Dia dah start makin rapat. Okey, kita boleh tekan lah. Okey, yang ni satu lagi. Okey, kita main sampai dia masuk. Okey. Bila dia masuk, barulah kita boleh tekan rapat. Nampak, dia dah rapat. Kalau kita paksa nanti dia punya getah tu dia akan koyak lah. Kita tak boleh paksa, nampak. Dah boleh rapat dah. Ini pun dah masuk, kita boleh tolak boleh rapat. Ini pun sama, kita boleh tolak boleh rapat. Ini pun sama. Okey, dah rapat Okey. Semua dah rapat dah masuk, nampak. Settle lah. Okey, kemudian korang ambil lah spanner ke apa ke. Okey, korang ketuk sikit supaya dia rapat lah. Tap. Tap sikit. Ni pun tap. Ni pun tap. Ni pun tap. Sampai dia bunyi itulah. Dah bunyi tu berubah bunyi. Okey, kemudian kita masuk plate balik lah. Okey, bila dah pasang macam ni, kita akan pasang ni lah plate. Plate jangan terbalik dia ada bahagian timbul, dia ada bahagian tenggelam. Okey, pastikan yang bahagian timbul mahal dekat atas supaya ini sebagai tak nak bagi kita punya ni berpusing lah. Okey, masukkan. Okey, masukkan ni, tutup sikit. Kalau masuk apa? Untuk okey, kemudian kita akan masukkan balik kita punya klip ni. Okey, klip kita masukkan. Okey. Ambil plier. Settle. Macam tu je. Okey, juga pasang yang kedua. Okey, yang terakhir Okey, settle.
Ini macam longgar sikit, aku kena ketuk dulu. Okey, mana longgar tu kena ketuk sikit. Okey, supaya dia kembali ketat lah. Okey, betul, ketat. Settle lah pemasangan brake shoe belakang. Okey, settle. Dah.